Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi adalah Sarah binti Syahrul Rizwan dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Gelam. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah buku yang telah saya baca. Telah banyak saya baca buku terbitan syarikat Blake. Namun, hari ini saya akan memilih sebuah buku novel pendek yang ringkas dan bersahaja. Bayangkan di mana kata-kata boleh kain lebih tajam daripada pisau dan dia pula boleh disalah erti sebagai kelemahan. Itulah yang terjadi di dalam buku novel yang akan saya bicarakan pada hari ini, iaitu Gadis Bisu Lawan Si Leza. Novel ini membawa pembaca menyambut kehidupan dua watak sangat berbeza. Seorang memilih untuk berdiam diri dan seorang lagi terlalu lantang bersuara tanpa memikirkan kesannya. Perbezaan ini bukan sahaja mencetuskan konflik, malah membuka ruang kepada perubahan sikap, keinsafan dan nilai kemanusiaan yang mendalam. Oleh itu, novel ini bukan sekadar sebuah cerita remaja biasa, tetapi sebuah karya yang syarat dengan pengajaran tentang komunikasi, empati dan perhargaan terhadap perbezaan manusia. Dalam buku ini, ada beberapa watak yang memainkan peranan penting. Watak utama dan yang pertama ialah Gadis Bisu. Dia seorang pelajar yang pendiam, yang tidak banyak bercakap. Sikapnya yang senyap sering salah anggap oleh rakan-rakannya sebagai sombong dan tidak mesra. Namun, sebenarnya dia seorang pelajar yang bijak, sabar dan baik hati. Dia juga suka membantu orang lain secara senyap tanpa mengharapkan pujian. Nilai murni yang ditunjukkan melalui watak ini ialah kesabaran, baik hati dan rendah diri. Watak kedua ialah Si Leza. Dia seorang pelajar yang lantang bersuara, berani dan yakin diri. Namun begitu, dia sering bercakap tanpa berfikir panjang sehingga kata-katanya menyakitkan hati orang lain. Sikap ini sering menimbulkan konflik di sekolah. Walau bagaimanapun, akhirnya dia mula sedar kesilapannya dan berubah menjadi lebih baik. Nilai murni yang dapat dilihat ialah keberanian, keinsafan dan kesedaran diri. Jalan cerita novel ini berkisah tentang konflik antara Gadis Bisu dan Si Leza. Pada awalnya, Si Leza sering menyindir dan memperlekehkan Gadis Bisu kerana sikapnya yang pendiam. Gadis Bisu pula hanya berdiam diri dan bersabar. Namun, selepas beberapa kejadian penting, mereka mula memahami antara satu sama lain dan mereka bekerjasama dalam satu situasi. Mereka berjaya menyelesaikan masalah bersama. Secara kesimpulan yang boleh kita ambil nilai dan pengajaran dari novel Gadis Bisu Si Leza ini, syarat dengan pelbagai nilai-nilai yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan seharian. Antara nilai murni yang paling jelas ialah kesabaran. Nilai ini ditunjukkan oleh Gadis Bisu yang tidak membalas kata-kata Si Leza. Sebaliknya, memilih untuk berdiam diri dan bersabar menghadapi cabaran. Seterusnya, nilai keberanian turut ditunjukkan dalam cerita ini. Gadis Bisu menunjukkan keberanian apabila mula menyuarakan pendapatnya pada waktu yang sesuai. Manakala Si Leza pula berani mengakui kesilapannya dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik.